Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya, saya berkongsi panduan bina gambar collage dalam VLE Frog menggunakan ipc.com. Cara-caranya itu, yang pertama, kita pergi kepada ipiccy.com. Okey, anda akan dibawa kepada page ipc.com. Kemudian saya klik Start Editing. Okey, bahagian Start Editing. Okey, apa yang saya buat, contohnya saya nak buat collage ni. Saya upload foto. Mudah saja gunakan dia. Contohnya nouns. Enter. Ada lagi, upload foto lagi. Tunggu. Wah, banyaknya file. Sampai tak tahu nak letak apa. Contoh logo SMKTT. Okey. Ni ada himpunan gambar yang saya dah ada. Apa yang kita boleh buat? Kita klik collage. Dekat collage ni kita boleh pilih 4. Ada 4 gambar. Ni 6 gambar. Boleh juga kita buat format ni. Ataupun ada yang bentuk macam ni contohnya. Okey. Dan saya klik add image. Saya klik uploaded. Okey. Jadi contohnya yang ni saya masukkan macam biasa. Jangan risau memang mudah sangat. Dan saya letak ni. Saya letak ni. Okey, lagi. Add image lagi Saya masukkan lagi buah. Okey, saya masukkan buah ni. Okey. Add image lagi. Apa nak letak? Ini contoh je. Okey, contoh image ni saya nak letak. Dan bila dah siap, saya klik done. Okey. Lepas tu fix image. Dia fix, dia bagi cantik gambar ni. Apply. Tengok dah cantik kan? Dah cantik. Ada ikon sini. Nak foto effect, nak retouch, nak letak nota contohnya. Contohnya nak tulis nouns. Oh, lama pula. Text. Okay. What is noun? Kemudian boleh tukar color dia. Color font. Contoh merah lah. Nak letak kat mana? Simple je kan? Saya rasa tak ada masalah nak buat ni. Okey. Lepas tu dah siap, katalah dah siap, done. Kemudian kita save.
Boleh tukar nama dia. Try collage. Best, quality 85%. Save to my computer. Dekat mana nak letak? Contoh dekat desktop. Try collage, save. Okey. Dah siap, close foto. Kita pergi kepada frog. Contohnya saya nak. Sekarang kita berada dalam paparan side sebab ada button share. Okey, saya masukkan widget media. Tarik ke bawah. Okey. Biru tadi saya dah lepaskan, double klik. Upload. Choose file. Okey, ada try collage. Dah hijau hijau. Dan dah masuk dah. Dan save changes. Ini adalah sampel collage. Okey. Dah siap. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.